Selamat kembali semua. Okey, hari ini kita nak sembang pasal satu topik yang agak panas sikit ni berdasarkan sumber yang kita ada, iaitu kos sebenar bila kita miliki kenderaan elektrik atau EV. Selalu kita dengar pasal jimat minyak, bagus untuk alam sekitar, tapi macam mana pula dengan kos-kos lain yang mungkin kita tak nampak terus? Sumber kita ni, tajuk dia kos tersembunyi EV, memang buka mata sikitlah pasal realiti kewangan dan juga praktikal dia. Jadi misi kita hari ini, kita nak cuba faham gambaran penuh apa sebenarnya kos yang terlibat bila anda pilih jalan EV ni. Yang menariknya pasal sumber ni, dia tunjuk macam satu, ekosistem kos yang agak kompleks. Bukan setakat harga yang kita nampak kat kedai tu saja. Kita mula dengan kos permulaan dululah, harga beli tu. Okey. Walaupun selalu ada cakap-cakap harga nanti akan sama macam kereta biasa, kereta ICE tu, tapi data Cox Automotive, yang ni dari Mei 2023, tunjuk purata harga EV baru masih tinggi lagi. Dalam $55,488 berbanding $48,528. Beza dekat $7,000 tu. Banyak juga beza tu. Betul. Ramalan agensi tenaga antarabangsa kata mungkin boleh capai pariti harga antara 2025-2028. Tapi itu pun untuk sesetengah model je dan belum tentu lagi. Ya, harga permulaan tu satu hal. Tapi kan yang paling ramai risau atau bakal pemilik EV risau ialah kos bateri. Kalaulah kena ganti lepas habis waranti, kos dia boleh jadi antara $5,000 sampai $16,000. Wow, $16,000? Sumber ni bagi contoh macam Tesla Model 3, kos dia dalam $13,000. Itu dah macam harga kereta terpakai yang elok sikit kan? Betul. Macam sumber tu sebut, dengan $13,000 tu boleh beli kereta lain atau cukup untuk petrol. Dia kata boleh jalan sampai 130,000 batu. Jadi persoalannya, penjimatan minyak yang selalu disebut tu, adakah ia betul-betul berbaloi kalau ada risiko kena keluar duit sebanyak tu untuk bateri? Tepat sekali. Waranti standard memang ada, selalunya 8 tahun atau 100,000 batu. Tapi, dia ada syarat-syarat dia lah. Selalunya pasal tahap bateri tu dah turun berapa banyak. Faham. Walaupun orang industri optimis kata kos bateri akan turun lagi, tapi itu tak banyak membantu orang yang mungkin kena hadap isu ni sekarang, kan? Betul tu. Dan ni kita belum masuk lagi bab infrastruktur pengecasan. Yang itu pun satu lagi. Nak pasang pengecas kat rumah saja pun dah boleh makan belaja antara $500 hingga $2,000. Itu pun kalau sistem elektrik rumah kita okey. Kalau kena naik taraf, lagilah belaja dia. Ya. Bagi yang duduk apartmen atau kondo, lagilah rumit. Sebut juga pasal keperluan skala besar untuk infrastruktur awam. Jabatan Tenaga As anggarkan perlu beratus ribu pengecas baru, termasuk jenis tahap 2 yang biasa kat rumah tu dan tahap 3 yang laju macam kat stesen minyak. Okey, selain kos pasang charger, ada lagi kos yang orang mungkin tak terfikir. Macam yuran tahunan dari kerajaan. Yang ni pun ada. Sebab EV tak guna petrol, jadi kerajaan hilanglah hasil cukai minyak. Jadi banyak negeri dah mula kenakan yuran khas untuk pemilik EV dalam $50 hingga $200 setahun. Macam cukai tambahan pula sebab pilih EV. Betul. Satu lagi aspek menarik yang sumber ni bangkitkan ialah penyelenggaraan, maintenance. Memanglah EV ni kurang sikit penyelenggaraan rutin. Tak payah tukar minyak hitam semua tu. Ya, itu yang selalu kita dengar. Tapi kalau ada kerusakan, kos nak baiki tu pula boleh jadi tinggi. Oh, kenapa pula tu? Sebab dia perlukan juruteknik yang ada latihan khas dan peralatan diagnostik dia pun selalunya proprietary, khusus untuk jenama tu. Maksudnya tak semua bengkel biasalah boleh buat dan mungkin alat ganti pun susah sikit nak dapat atau mahal. Lebih kurang macam itulah. Sumber Cox Automotive tu pun ada cakap dekat 10% pengedar franchise pun belum cukup bersedia nak servis EV sepenuhnya. Okey. Itu satu perkara penting tu. Lepas tu, faktor seterusnya, susut nilai, depreciation. Teknologi EV ni kan laju betul dia berkembang. Betul. Sekejap je dah ada model baru, jarak lagi jauh. Jadi model yang kita beli hari ni mungkin rasa macam cepat, lapuk sikit berbanding kereta biasa. Orang pun risau pasal jangka hayat bateri tu, pasal standard pengecasan yang mungkin berubah. Semua ni boleh buat susut nilai dia jadi lebih cepat.
Jadi, ada risiko dari segi kewangan jugalah bila nak jual balik nanti. Ya, itu satu risiko yang perlu difikirkan. Dan akhir sekali, sumber ni ada sentuh satu konsep yang agak menarik. Dipanggil cukai isyarat sosial. Oh, yang social signaling tu. Ya, maksudnya mungkin sebahagian harga mahal EV tu kita bayar bukan semata-mata sebab fungsi pengangkutan dia, tapi lebih kepada nak tunjuk yang kita ni prihatin alam sekitar atau kita ni up to date dengan teknologi terkini, macam satu status lah. Ada logiknya juga tu. Jadi kalau nak simpulkan, kos pemilikan EV ni sebenarnya banyak lapisan dia. Bukan setakat harga beli tolak jimat minyak, kena fikir pasal bateri, pasal cas kat rumah, yuran tahunan, kos baiki kalau rosak dan juga susut nilai. Betul. Faham, semua kos tersembunyi ni bukan nak kata EV tu tak bagus atau pilihan yang salah. Langsung tak. Tapi ia pentingkan betapa perlunya kita sebagai pengguna ni dapat maklumat yang telus, yang lengkap sebelum buat keputusan besar macam ni. Setuju. Industri pun kena lebih terbuka lah pasal kos jangka panjang ni semua. Bila ada maklumat penuh, barulah kita boleh rancang betul-betul kan? Ya, masa depan pengangkutan elektrik ni akan lebih mantap kalau kita semua, pengguna, industri, kerajaan, kita hadapi dia dengan jangkaan yang realistik pasal kos dia dan juga faedah dia. Betul tu. Dan ini bawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda fikir-fikirkan. Apa agaknya akan jadi pada kelebihan-kelebihan sampingan yang pemilik EV dapat sekarang? Macam boleh guna lorong HOV percuma atau dapat parking khas. Apa jadi bila nanti EV dah jadi terlalu biasa, dah ramai sangat orang pakai? Macam mana agaknya dinamik kos dan faedah ni akan berubah bila kesan network ni dah mula terasa? Fikir-fikirkan.